kita nak masuk pasal mana ni ramai. Oh, berat ingatan ni. Kandung. Oh, ikan. Wah. Bubur target mengena. Kocok Alhamdulillah kocok. Wow. Wow. Baliklah tempat asam. Tu dia sahabat. Manis lecu. Oh. Ikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ikan ni. Pada depan ikan ni. Oh, wajib aku. Oh, wah akbar. Tu dia alhamdulillah ikan saya padu-padu. Manis. Oh, wow. Ramai. Halang nak sabar. Padu kat dada tu. Pung apa kau? Oh, dia berat dia. Cakap dia orang. Berapa kilo kan korang? Wah, berat ni. Oh, ni dia. Panjang ke je dah ada bubu. Sek tu. Tak belah tak. Bubu ni taruk ni mai tau. Oh, ni alhamdulillah ada. Ada satu lagi. Wah. Boleh masuk bot Gini. Warna penuh pula. Ni malah nak turun ni. Allah. Dah turun gini. Rezeki kita alhamdulillah. Tu macam nak molek ini sahabat. Misi yang kedua sahabat. Nak pergi akak bubu. Apa nak pergi ni, Dik? Nak pergi akak bubu. Kalau ikut kita ajak dah. Main semek dah nak ajak main rangkuk. Lecu. Alhamdulillah selamat sampai ke destinasi. Kita nak akak bubu hari ni. Okay, sahabat, kemarin motor ni rosak ceritanya. Motor ni rosak. Aku pergi dengan motor ni. Motor ni pula dah hidup. Ni Haji Beki dah ni. Okay, alhamdulillah lah. Kita jumpa abang mak kemarin. Tengah akak bubu tu, dia mari akak bubu dia. Mari nak tahan bubu dia. Alhamdulillah kita pakai motor dia. Dah selamat sampai lah ceritanya. Tapi minta maaf sahabat, konten kemarin tu tak boleh nak merakam mana. Pasal GoPro aku ada masalah kemarin. Bateri kondeng. Jadi misi hari ni kita nak pergi tengok bubu hak kita tahan kemarin. Dan kemarin juga alhamdulillah boleh dalam kat 60 kilo. Tapi lebih. Hari itu lebih sahabat. Lebih sabar. Kau. Kau tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi dengan aku Adi Aziz dan Ayi Lecu. Lewat. Okay, sahabat, petang ni ada misi kita nak pergi akak bubu hak kita tahan kemarin. Alhamdulillah kemarin boleh hasil dalam 60 kilo lebih tau. Dan abang mak jangan boleh 70 lebih. Dan hari ni pagi tadi dia boleh 90 kilo lebih. Alhamdulillah rezeki dia banyak sahabat. Masing-masing boleh ikan belaka hok membubu 2 hari kemarin. Jadi kita tengok hasil hari ni ada kedok. Dan petang ni aku rasa dak sedap hati. Pasal dak hujan sahabat. Nak mari bagi juga. Nak mari bagi tadi tak boleh. Patutnya orang tahan bubu ni akak pagi. Tapi tak apa, kita akak petang pasal pagi kita ada urusan. Jadi petang ni aku nak akak je lah. Tambah tahan dah. Pasal kita start kerja dah. Semoga dipermudahkan segala usaha hari ni. Dan insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki pula hari ni. Dan hari ni kita 2 orang kat Riau. Umur ni Umur lipat ujung. Lipat ujung. Aduh lah. Okey sahabat-sahabat semua, jom kita pergi tengok bubu. Semoga ada hasil. Hari ni kita ada pemain pot seorang tu, Maju bu. Maju nak ikut. Nak tengok ikan ada dah hari ni. Tuang basah. Wah, derah air surut sahabat. Kemarin motor pacerah mampu kemarin. Hari ni surut dah air. Pasal malam dah hujan kan. Dah hujan malam you? Dah hujan malam? Maju khabar dah hujan malam sahabat. Tidak apa lah. Kita tengok lah. Mari nak buat konten pun payah hiau. Hujan sama dah berhenti. Atas tu. Orang kata ceritanya mari sahabat. Nak tukar bateri ke perut pun tak boleh. Memang hujan tak berhenti dulu. Tangan tak kering dulu. Sejuk ketul sahabat.
air surut dah sikit Tengok. Oh, ni ada lubang tau. Oh, ni tau. Oh, ni lohor. Orang hutan lah, Pak. Mawar. Macam orang tu. Oh. Molek jatuh kan? Molek. Aku jatuh air pun. Hari ni Mak Ju ikut bah. Tak cerita. Ikut dah ya. Ikut derak. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok hasil yang pertama ada tak. Dalam ni ada 2 teh bubu sahabat. Oh, cuk. Apa kan ni Nail? Tak apa. Pel. Kenapa? Bulu burung kau. Bulu burung. Apa benda ni? Bebe. Apa benda? Abang dia. Kuku. Koko. Ada. Kuku nari. Mau guna. Orang bebe. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pergi je tengok ada rak barang tu. Dia buka dengan air. Kita tengok bubu yang pertama. Untuk hari ni. Ada air? Minyak. Minyak air sorok ni. Dak ujang. Kadang peralok kan kalau dak ujang. Ada dah lama. Nampak macam ada. Tengok ada buah tu. Oh, ada ikan sini. Puyuh saja. Tak lihat puyuh. Ada. Tak puyuh ada nak. Sampai ke? Tak boleh hidup. Alhamdulillah ada ikan puyuh sahabat. Dia tak ada lah. Tu dia. Tu suasana dia sahabat. Ni aku panggil hutang periuk kera Oh ni periuk kera banyak sini. Kera tinggal sini banyak periuk kera. Okey jom. Kita tengok bubu yang kedua. Ada barai ke tak? Jauh ni bubu ni. Ada depan ayat dah bubu tu sahabat. Jom sama-sama kita tengok. Bubu nombor 2. Terah surut air. Tak hujan surut lalu. Ha? Ada ikan? Okey, lecu kata ada ikan. Kita tengok sama-sama kita beraksi tengok. Dua-dua ni tak apa. Comel. Kita ambil view paling comel untuk sahabat-sahabat kita. Ada ikan ya? Tu ada nampak. Oh. Ada sahabat. Pasal kalah. Ramai tak tahu tapi kita akak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ikan koko molek. Alhamdulillah kena ni. Tu dia. Alhamdulillah ada barang. Apa kepal? Manis. 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 Jom manis tu. Ni apa bergula? Gula kele. Tu baik. Okey, jom buat tu baik. You bawa tu baik lah. Itu waktu baik. Tengok luar lah. Cerah kan gambar. Berat lah. Berat ni? Air tu berat lah abang. Nampak ikan sikit tapi berat. Kemungkinan ikan kasar. Cuk. Dak ujang ni agak miang sikit kalau dak ujang. Main tempat gini. Mari buah miang tu ada. Berat je masuk bau. Boleh tahan ni. Kok sikit je ni. Kan saja Alhamdulillah sahabat. Cabut balu tu. Awak guni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa-rasa ikan. Ikan dah ni padu kan. Comel ikan. Padu ikan. Ni, dah. Ni pah lu hak. Pak bakar tak? Kau depan nak main lok. Sahabat patut ah ada seekor ikan keli tengok. Lubang. Tak sedar ni masih tahan bang tak sedar. Mungkin je kena sikit lepas tu ikan nerok habis lalu. Ikan keli ni dah ada lubang kecil pun teruk. Coh. Apa kilo ni? Ni. 5 kilo lebih tau. Lebih 5 kilo. Dalam 6 kilo. Banyak.
Ada ke air? Okey, king kita mari. King kita siapa dah tu? King kita siapa dah? Mana ni? Oh, lewat ah. Kita ambil hok galah-galah dah. Oh, ada ha. Ni orang nak beli yang Betul betul. Saya pun ni buat ngaku. Apa? Tadi tanya awak di mana? Tak apa awak pergi mana? Ha ni mak duang turun dah ni. King kita turun dah ni. Ha. Tengok esok kandar esok insya-Allah ha. Jalan molek patah ni. Jalan molek. Tunggu molek. Aku nak pergi pai luar. Kamu lagi pergi luar. Ye. Dah molek mu pakai kat kursi, turun motor. Aku akak esok kerja. Main 2 hari 3 hari kerja dak nak main. Ando. Ni joki kita 2 orang Joki hok main di Jalan SRA itu ni. Joki kandor. Ha, joki kandar berenang. Dia batang kau kena kau ikan. Oh. Tapi jauh ah. Dia tutup dah sampai tu dah. Ya. Bobok molek ni aku ingat berenang itu. Pakai tali. Allah, ikan keli punya pasal. Duk mau main kapal dia dengan ikan. Ni King mari. King nak lebih main, King nak ngamuk hari ni. Pinjam buku orang. Tidak oh. Skuter dia. Ah, warna lama kat hilang lah YouTube ah. Saya kan. Ha? Ni baru nak menjinak mula. Oh, baru ni mungkin ibu marah. Oh, lama aku tanya Wah Muhammad main ikan tak pergi? Wah Muhammad main ikan tak pergi? Main saja-saja. Ah, okay. Ni Wah Muhammad ada ni. Nak baru nak lacar hari ni. Esok manis esok. Dah bagi lewat ah. Agak-agak ada kerja lah. Esok manis esok. Dah kau Tu tuang air kau bodoh. Jom bagi saya. Okey, sahabat-sahabat semua, jom kita tengok bobo yang kedua. Hari ni King kita turun hari ni. Sifu kita turun. Mudah-mudahan murah rezeki lah. Kita nak join dia dah boleh. Pasal esok kita kerja. Nampak macam ada pegok kau. Ha? Ada? Alhamdulillah sahabat. Nampak macam ada pegok kau. Oh, kocok ni. Alhamdulillah kocok. Wow. Wow. Kalau mata kita tak jauh kalau. Oh ni tak tahan. Oh wow, wow. Suk. Ikan haji. Ikan dia. Ikan. Allahu akbar, ikan banyak. Boleh pecah sekejap. Wah, ikan. Wah, ikan banyak. Wah, Alhamdulillah. wah suk. Akak kali sambil gambar bewok ah. Boleh ikan boleh bewok. Kita nak wasuk. Oh nak you. Kita nak wasuk pasal mana ni ramai. Oh, berat yang tadi ni. Buat kau ni. Darah babi pun ni. Oh, kau ni. Oh, Wah, ya barang. Agak. Oh, agak. Ekeng ah. Oh, ayat dia. Ah, dia. Wah, Ikan banyak. Allahu akbar. wah. Ni suruh masuk. Ni hari siku sahabat. Hari siku bila kat spot dak hujan. Bila panas je datang ni aktif sahabat. Segi Kita meleh yo. Segi dalam bubu ni ada ikan mapuh. Jebang ikan mapuh tu ni nak masuk, nak makan. Memang rata yang makanan air ni. Kita cari ikan, lagi cari ikan kau sahabat. Aduh. Tapi ni dasar malin. Dasar. Aduh lah. Wah, maju kata 3 yakin lu biar ni ambil. Ah, ya Allah maju. Ya, tapau yang pertama tahun ni. Tiap-tiap tahun boleh mu kau. Tiap-tiap tahun boleh mu. Ikan 30 kilo. Oh, berat. Macam ikan 30 kilo tu haji je. Kandar. Wasuk malam ni ramai ada basah. Oh, ramai lah ni. Madu ada. Madu ada, madi ada. Bakar berah salima ke ramai-ramai. Apa? Lu dah you. Lu. Lu pagar dah you. Wah, nak tani motor. Oh, wah. Oh, banyak ikan. Oh, raso. Pagar ikan ni. Oh, 12 kilo ada. 12 kilo. Ada dah makan 20. Capung dengan bewok. Pagar ikan duk bau. Berat oi. Memang berat. Ayat kamak dua tu nak berah salima lah ni. Gigi. Ambil ikan. Tak apa tu bik. Dia pening. Ini motor ni mabuk laut. Pulak dah kau bro. Berapok dah bewok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ikan ni? Ikan tu tak apa, alhamdulillah. Oh.
Oh, rasa-rasa Yang ikan. marah ni. Tengok orang matahari. Nanti di depan. Di depan robek ke. Kalau Roy. Tubuh ni. Oh, masak bi bubuh. Oh, nasib baik dak pecah lagi. Munjak molek lagi. Nasib baik kok. Tidak bagi. Awak. Tidak bagi sakang. Nak nyai wah. Wah ya ada. Maju nak ni. Maju nak. Nak lalu. Ada tu boleh. Mana ya? Ni. Mana? Ambil tak Ya. Kita depan pula maju ke bawah. Okay, sahabat, ikan ni aku dah pilih lagi. Alhamdulillah boleh dah dalam belah-belah kilo. 2 tip bubu. Ada lagi daun ni. Kenapa? Tak boleh. Bubu. Ada lagi daun lagi. Lagi. Dia meluh tak? Apa meluh tu? Memang lah, sekejap ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok bubu yang ketiga. Yang keempat. Sorry sahabat. Oh, nak tahu main dengan bebok Wah, paruk air surut ni. Derahnya air surut. Oh tu tahu bubu. Apa air? Wah. Berapa? Minyak bubu. Ada. Minyak. Tahun. Ada. Ada ong. Ada. Allah. Ada handu. Ada benda. Wah, tu apa? Ketupik. Ni. Hah? Macam? Hai. Dah ni. Ni makan hai. Oh, tubik ke? Oh, wah tubik pula suti lagi. Rugi. Ni ikan apa dia dalam? Oh, sayang barang. Kalau ambil ikan. Tahu? Bawah cukup ni. Ha? Bawah cukup ni. Oh. Air suruh ikan lagi kejut tadi. Ada rezeki sahabat. Ada rezeki mak mana? Ikan ada. Tengok oh. Kawik ada dengan putih je. Awak je. Papa tinggal palih aja. Kawik ni. Kawit tinggal putih. Ada sikit. Oh, rugi sahabat. Ini kau ya. Anu lagi. Oh. Pokok ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya ni. Nama orang akak bubu nombor 5 lok. Kita tengok lagu mana. Boleh dalam. Allah. Kat ada tu. Boleh naik tau. Boleh naik kau nak kat punggung. Alhamdulillah sahabat. Awak ni kena. Nampak dah ikan air tu. Nampak ikan. Oh tu. Alhamdulillah air surut. Ikan. Hunjak budak atas darat tau. Oh, wah hunjak budak atas darat tu. Kita okey air naik. Nak air naik itu sokeng parok marang. Baik. Oh. Tu dia. Alhamdulillah kalau ada akak ni. Kalau tinggal 2 hari kering ikan ni. Oh, mama ni. Oh my god. Boleh tahan kau. Boleh 5 kilo. Jadi main Tak tak. Oh busuk ni. Tak lah. Rasa ikan ho. Lapang ke? Mantap lele. Baik ke? Alhamdulillah jom. Oh, tak mau. On. Air surut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tengok ni. Oh tu gelin buat ekor. Oh hanyak oh bila curah oh. Pak ikan Apa ni? Tu lembut. Ni. Oi. Ni ada. Alhamdulillah. Beres. Selesai limuti. Ada 5 lagi sahabat. Oh tu hasil limuti bubu sahabat. Kita pilih-pilih dah. Wah banyak tu. Berelo je. Ya udah tiga. Hai bangga-bangga you. Berelo you. Kita pilih dah ni alu-alu buah. Kayak gini. Oh homai anak limbak ah. Buat bakar tak. Kayak gini mampu budak tamu tu mampu you. Dia kepik sama dia. Lalu-lalu sangat ada kat orang tu. Tengok.
Sedang-sedang boleh lah. Pendek. Bawah tu alik. Oh, banyak sih. Oh, banyak kali upah makan. Oh, mana ni? Tak rezeki kita. Kalau kena ni, dah. Oh. Sabar orang bahan ikan. Pitu bekas mau tambak mucang. Bocor dah, sore dah bocor. Tak sabar orang bahan ikan. Okey sahabat, jadi ni hasil limutin bubu sahabat. Tu dia, alhamdulillah ikan saiz padu-padu. Padu-padu lelik sahabat. Alhamdulillah. Mantap Pak Abu. Yuk, bagi yuk. Bagi mau kita. Anggur orang ni 20 kilo memang lebih cakap kali. Tengok anggur orang timbang mata lah. Limutin bubu. 20 lebih deh. 20 lebih. Minggu ni 50 kilo alhamdulillah. Boleh lah. Pecah 2 teh. Okey sahabat, kita nak tengok bubu ni. Bekas orang masuk dah. Ada orang bubu makan rasa. Pasal aku makan aku tahan awal. Mungkin ada orang tahan dah petang makan. Sini. Kita tengok sama-sama ada hasil ke tak. Tak. Tengok lama. Tengok aku tahan sini makan. Depan lagi. Aku anjuk sikit depan. Kita tengok hasil bubur yang kena ada dak. Main air kering tu makan banyak air. Kering tu kau. Kau bubur. Nampak jadi. Hati. Tidak tahu ramai. Mari. Bubur yang kena ramai. Ramai. Tengok. Kocok orang ni. Ada ni, kocok. Oh alhamdulillah ada dia. Ular pun ada yo. Ular pun kali ni. Bubur ni karok ni merau. Kali ni alhamdulillah ada juga. Ada ikan. Kasar ikan. Alhamdulillah sahabat. Aduh. Berat kau ni. Berat kau ni. Orang apa hila? 10. Tak apa. Sekali ni bubur boleh 10. So, ikan apuk-apuk ikan. Kau main dong ikan ni. Oh, main lu kek. Ada sikit. Padu sahabat. Alhamdulillah. Tengok bubur yang ke-7 pula. 3 tetap atas ni. Jom. Manis tu. Manis hari ni. Hei. Terima kasih. Bubur nak benang tau. Rasa-rasa ikan tu. Oh, padu-padu ikan. Oh, ada lagi ekor. Berapa? Sikit dulu ekor. Sikit. Oh, patah pokok dah. Tu pokok dulu. Habis. Okey, alhamdulillah. Utah. Mungkin kata. Utah. Tak ada buah. Oh, ya ada buah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sahabat, kita tengok bubur yang ke-8. Ke-7. Kita tengok bubur yang ke-7, sahabat. Ada barang sedap. Jom. Apa air? Sahabat tu bubur. Depan Mak Ju. Bubur nombor 7. Ada? Oh, Mak Ju kata macam ada. Tengok air kata. Ha? Oh, ada. Tengok pada air tu ada Mak Ju kata. Geluh kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oh, apa? Kepala air tu. Oh. Oh, apa hobi gelang ke? Kak. Selama kan. Kau banyak. Slow. Puyu haji aku. Oh, akbar. Allah. Ramah puyu. Bah benda dah tengok. Munjak. Oh, ada orang akak.
Alhamdulillah sahabat. Agak. Pipu banyak. Oh. Benda ke pampung. Ular pun apa kau? Oh, yo berat dia. Cakap 2 orang. Berapa kilo hang korang? Wah, berat ni. Allahu akbar. Ikan ya Allah. Noh, pek ke minyak. Sekali lagi. Wah. Alhamdulillah. Ni pun ada. Kita cuara ni apa aja nak tubik kosok ubuh. Wah tu dia kita cuah dulu sahabat. Baiklah buka dah itu. Akak lu. Ambil sekor lagi dulu. Buang dulu. Tu ni. Sekor lagi. 2 ekor. Oh 2 ekor. Mugang. Mana pala? Perlu duduk dalam. Saya golok. Akak. Akak. Pegang. Betul. Ekor gini. Ni besar. Ni ekor. Duduk mana ni? Golok. Kau duduk mana? Belakang. Ni. Oi. Oh. Jaga. Dah. Okey. Kau di. Lagi. Banyak 5. Mana? Ada ke? Tuah luar apa aku buang nak kuning ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baik. Ya, aku nak. Makak ni. Oh, ikan. dah. Dah sedang ni. Dah sedang ni. Matah dia gium. Dah. Dah nak buang mampu dulu. Mampu makan apa ibu ah? Ajang je. Balik kali dia ni. Mampan dia. Kau dulu. Dah halus saja. Nak bakar. Ni lemuk ni. Masuk. Wah, kosong. Ngapain ke gani apa? Jauh sekejap. Ni nabok sekejap. Dah. Lolok. Ewok ni makan apa sahabat? Busuk bang. Bersih-bersih dulu, kita buang ikan halus dulu. Bawa banyak oi. Ikan sedang ikan halus banyak kau. Kasar banyak kau. Ada kau. Sutai bubu. Padu. Padu ayo. Ha? Mana Ni ni? baju. Lepas tu dok ambil lembu mana dah? Ambil dah di. Kau kita balik habis tadi. Tidak. Pak atas ni. Ada 3 lagi bubu. Atas tu. Pok jauh kayaknya. Mudah-mudahan hadang lah. 3 ke? Atas 3 ya. Oh. Betul 3 tak salah dah. Padu. Kemarin pernah bubu kok. Kat ni. Kat spot ni. Dikelis saja ni campur dengan puyuh. Lemah puyuh kok. Allahu akbar. Ada lagi aku ragai. Boleh i. Ni ada kau get ni. Anak-anak. Ada lagi ular ekor sahabat. Dia buang ni dulu. Lepas tu baru kita buang keli halus lagi. Biar air. Nak tahu apa? Kau tu lah ni. Oh, mama ha. Fishing datang tu eh. Apa ni? Ayo. Banyak ni. Mana ular ni? Jangan agak-agak eh. Oh, payah nak pilih. Pilih yo. Apa berang? Oh ni kena beratong siap-siap je. Anu. Kalau campuran kuning gini mampu tu. Kita main ngemutu ah. Kalau ada tong beratong lalu insya-Allah. Boleh lah anak upang. Oh, dah jagok ni. Agak. Wah, boleh. Ada lagi. Wah. 8. Apa ekor?
Di bawah ni ikan mapuh ni. Ikan mapuh. Oh banyak uang. Banyak hal. Nak beli. Banyak uang. Nak beli. Nak beli dengan bubu. Oh ni mau nak balik. Oh mak Jun nak. Nak orang tu. Tak mau tak indung. Oh nak ikan dong. Ikut orang tu. Hmm. Dah ya sedang-sedang dia. Ah, lagi lah. Beli kita galah bubu. Beli galah bubu cehut. Wih sedang-sedang sikit Mak Jun nak pergi ke pekerja Indung tak? Boleh kau kan? Kita nak ni. Ni kan nak buah tu? Anak buah tu ngai hawit pakai lah. Tapi awak ya. Awak nak ngisi tengok. Mana? Kalau awak ada tengok. Ni. Terpilih kita lewat dah. Dah gelap dah. Terpilih mula sikit-sikit ni. Okey. Tu. Bagian ni aja. Dah 3 kilo lebih. Oh. Tu ikan halus aja. Nak alik wi ke Indo je. Ya. Ikan sedang pun ada kat kita wi untuk makan lauk. Pilih mula lagi ya. Nak pilih dah. Nak lepas mana? Tu, malah kau lagi tu. Tahu. Ni. Dapur. Tak asuk. Jadi. Alhamdulillah. Kuning ketiga ya. Ada 3 hotel lagi. Banyak gini hasil rezeki hari ni. Cambaran kau alhamdulillah. Wah. Ni mana? Sampai tahu ni. Tu hasil. Nampak? Alhamdulillah. Ikan halus ada gini kita dah kena pilih mula lagi. Pasal lewat ni nampak. Kocok. Ikan. Okey sahabat. Kita tengok spot atas pula. Ada 3 hotel. Langi yang ayat tu. Langi yang sahabat. Oh, tapi ya. Kau tanya hotel.